Yang Sabri. Seterusnya dipersilakan pasukan Poli dari SMK Kamil yang dianggotakan oleh 5 orang pegawai di bawah pimpinan Encik Sahaka bin Hadrami. Seterusnya, pasukan dari Zon 1 yang diketuai oleh Encik Ahmad Syari bin Muhammad Hassan dengan kekuatan atlet 46 orang dan 5 orang pegawai. Zon 1 terdiri daripada SK Celang Ruku, SK Dalam Ru, SK Kun Mana, SK Kampung Sepulau, SK Kulim dan SK Pemali. Dengan slogan pasukannya, Strive be a champion, Zon 1 juara. Mengikuti parakan seterusnya dari Zon 2 daripada Sekolah SK Bukit Awang, SK Bukit Tanah, SK Gaal, SK Kampung Tasik, SK Pasir Putih Lelaki, SK Sungai Petai dan SK Wakaf Raja. Dengan kekuatannya segitu ramai 32 orang dan 5 orang pegawai. Dengan slogan pasukannya, Zon 2 tidak gentar terus marah, Zon 2 power. Seterusnya diikuti oleh Zon 3 yang terdiri daripada SK Jelur, SK Kamil 1, SK Kamil 2, SK Kamil 3, SK Pasir Putih Perempuan, SK Siaman, SK KC Kaice dan Sekolah Rendah Integrasi Surat Islam Darul Asih. Diketuai oleh Encik Si Hafizah Zinti Rosa dengan kekuatan ahli seramai 39 orang dan 15 pegawai. Dengan slogannya, Zon 3 pasti juara. Baiklah, Nun Merah di sana saya akan teruskan dengan pasukan dari Zon 4 iaitu terdiri pada SK Tanggai, SK Gonggaru, SK Deram, SK Kampung Kandi, SK Kampung Raja dan SK Delotan. Disertai oleh Bapak Ismail Abdul Manaf dengan ramai 32 orang atlet dan 6 orang pegawai dengan slogan pasukannya, Zon 4 pasti bangkit, membara, except Pasir Putih Power. Diikuti oleh Zon 5 yang terdiri daripada SK Panggung Paisa, SK Bukit Abang, SK Kampung Nara, SK Padang Rahmat, SK Panggung dan SK Seliti. Diketuai oleh Encik Zakaria bin Abang dengan kekuatan atlet seramai 35 orang dan 5 orang pegawai. Slogan pasukan, satu hati, satu misi, Pasir Putih Power. Berita kehormatan seterusnya dengan pasukan Zon 6 iaitu terdiri dari Sekolah SK Jawa, SK Jawa 2, SK Bukit Mertau, SK Kanan, SK Kampung Berangan, SK Tasik Pau dan SK Kuala Tinggi dengan diketuai oleh Encik Muhammad Atif Irfan bin Nurhida dengan kekuatan 43 orang atlet dan 8 orang pegawai dengan slogan Zon 6 Power, Power, Power. Seterusnya diikuti oleh pasukan SMK Bukit Syawal. Diketuai oleh Encik Muhammad Ali bin Izzani dengan kekuatan 32 orang atlet dan 5 orang kerabat pegawai. Slogan pasukan DJ Rising. Berita kehormatan seterusnya lagi dengan pasukan dari SMK Celang Ruku diketuai oleh Tuan Haji Ibrahim bin Ismail dengan kekuatannya sekitar ramai 32 orang dan 5 orang pegawai dengan slogan pasukannya FDD Better. Seterusnya pasukan SMK Datuk Ismail diketuai oleh Encik Muhammad Ridwan bin Muhammad Nur dengan kekuatan atlet 4 orang dan 5 orang pegawai. Slogan pasukan, selamat berjuang sekolahku gemilang. Seterusnya dipersilakan pasukan dari SMK Gaal yang dikuasai oleh Encik Muhammad Tarbi bin Yusuf dengan kekuatannya sedikitnya seramai 39 orang dan 5 orang pegawai. Slogan pasukannya, We are the best.
pasukan FSK Syurah yang ketuai oleh Muhammad Muhammad James dengan kekuatan atlet selama 32 orang dan 5 orang kawan. Dengan slogan pasukannya, semangat jeram, jiwa juara. Seterusnya Nun hingga Gunung Kisana dipersilakan pasukan dari SMK Kamil yang diketuai oleh Wan Muhammad Hasanuddin Wan Muhammad dengan kekuatan atletnya 47 orang dan 6 orang pegawai. Slogan pasukan mereka, Kamil Cemerlang, Kamil Gembira. Merah membara Nun dari sana, pasukan FSK Padang Selamat diketuai oleh Muhammad Jalil Hadi bin Muhammad Hussaini dengan kekuatan atlet selama 35 orang dan 9 orang pegawai. Slogan pasukan, semangat membara, bersatu membina juara. Penerakan masing-masing seterusnya iaitu dari SMK Selisih yang dikuasai oleh Encik Muhammad Izzaham Mukris bin Asman dengan kekuatan atletnya seramai 32 orang dan 4 orang pegawai. Slogan pasukan mereka, pantang menyerah sebelum berjuang, mencipta keunggulan. Seterusnya, pasukan dari SMK Sri Aman diketuai oleh Encik Ahmad Ustaz Zulkifli dengan kekuatan atlet seramai 40 orang dan 10 orang pegawai. Dengan slogan pasukan Sri Aman Sekerasa, Juara. Penerakan pasukan seterusnya dipersilakan pasukan dari SMK Sri Maharaja diketuai oleh Encik Muhammad bin Ismail dengan kekuatan atletnya seramai 43 orang dan 5 orang pegawai. Slogan pasukan mereka, sebesar, sehebat dan baru. Seterusnya, pasukan SMK Sungai Petang diketuai oleh Encik Muhammad Al-Faisal Encik Alwi dengan kekuatan atlet seramai 31 orang dan 5 orang pegawai. Slogan pasukan, melangkah kata, mencipta sejarah. Pasukan seterusnya dipersilakan SMK Tojanggo dengan dikuasai oleh Encik Muhammad Suhaili bin Yusuf seramai 25 orang atlet dan 7 orang pegawai. Slogan pasukan mereka, tekad membara, menggapai jaya. Dan pasukan